Buat. Rasa dia orang cuba cuci tak tu? Kan yang? Dia orang cuba cuci apa minyak-minyak tu. Tada. Hari ni kita mengawal Sabtu untuk pergi uruskan urusan terdekat. Oh, lemak potong. Tekan yang. For the first time hari ni duduk Passenger Princess. So tak perlu driving, boleh record video. Shah Alam sekarang kita ada LRT untuk ke bandar. Semalam dah nampak tapi belum, hari ni belum nampak lagi. Kalau ada saya tunjuk. Okey, cantik kan? Pemandangan di Shah Alam. Guys, korang tahu tak? Tadi mamak tanya kenapa lama tak makan kedai. Lepas tu saya kata sebab saya masak. Balik kerja saya masak. And dia tak percaya saya masak. Dia tak percaya saya pandai masak. Nampak cerita apa yang movie tu? Malbat! Hai Malbat! You! Abang Malbat! My God! So Malbat! This is KL, y'all. Shenggals Hotel, Boulevard Hotel, Mid Valley, Garden Mall. Everything is here, okay? So, kalau kita nak tidur KL Citytel Hotel also here. We have Supreme Bowl, Toys R Us, Uniqlo, Spot Direct, JD, Urban, Revival, Motor Jaya, GSC, and everything. Okay? And then we also have apa ya di sini? Saya pun tak pasti. Oh, di sini KL, alright? Okay, guys. Time now vlogging, personal vlogging. Even though I stay in Shah Alam, but kita jarang turun KL. So sekarang kita menuju ke KL Pavilion. Cantik pula video hari ni. Okey, kita dah sampai satu kawasan. Saya tak pasti kawasan apa. Kita ada Alliance, Hilton, Le Méridien, CIMB, Ceregis Central. And then kita akan nampak 118 Menara, which is menara ala-ala bentuk keris, is it? Keris kan? Itu tengkolok. Siapa tak tahu. Tapi kita orang pernah sesak dalam tu bangunan dia. Parking dia agak seram sikit sebab betul baru, belum pernah ada orang duduk, belum pernah ada orang masuk, ramai tak masuk lagi. And you also nampak KLCC over there. Okay. This is KL guys, jam. Walaupun pada hari Sabtu. Jam sebab? Sekolah. Hari ni hari apa? Oh, Chinese school kan? Okay. Siapa tak tahu kenapa? Tapi jam. KL Jam.
Okay, kita dah sampai area hot area. Kau usah ikut jalan belakang yang tu, yang shortcut dia. Bagi bandar-bandar utama. Kuala Lumpur 126, Seremban 125. بالله من الشيطان الرجيم كلا بل لا تكرمون اليتيم. Maksudnya jangan demikian. Sebenarnya kata-kata kamu itu salah. Bahkan perbuatan kamu Turn left onto Jalan Sultan Ismail. lebih salah lagi kerana tidak memuliakan anak yatim. Malah kamu menahan apa yang ia berhak menerimanya. Nak tunjuk saya tempat kerja lama I. Sekian tazkirah daripada Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Langkah nombor 14. Okay, sekarang kita sedang melalui hot area 400 Pak Royal meters, keep left Hotel. to stay on Jalan Sultan Ismail. Pak Royal Hotel ni tempat kerja lama saya. Saya pernah kerja di Pak Royal Hotel. Pernah bawa anak-anak makan sini lah. Cantiknya Pak Royal Hotel sekarang. Pan Pacific dah sekarang Oh, dah bertukar. Sana Pak Raya. Oh, sebelah dia Pan Pacific. Alright. Tempat kerja lama saya. This is the Bukit Bintang. Tempat hot selalu keluar dalam TikTok kalau ada orang buat basking kat depan sana. Akan ada keluar lah video. Okay. Ada bas 2 tingkat tu. Malaysia Fashion Week. Okay. Keep left to stay on Jalan Sultan Ismail. Kini tempat orang selalu basking tu. Okay. Right. Ni the hot area. In 400 meters, turn right onto Jalan Raja Chulan. Turn right onto Jalan Raja Chulan. Boleh tengok tu. Tak boleh. Terus Mana boleh? Nampak? No turn right. Mungkin dia baru tukar jalan ni. Turn Nampak tak? left onto Jalan Tangga. Make a U-turn at Jalan P. Ramlee. Jangan terpanjat, ada orang pandang sayang nanti. Okay. Nampak? There's someone at the gate pandang you nanti. Tak singgung ke apa ni? Yang. Ready. Tada! VS. Tunjuk ni yang, Kak Yang. I want to record. Oh my god. Yang, wait. I lovers. Okay. So pretty. Tanya, lucky draw dapat sampai ke pavilion kita repair. Tak apalah. Pengalaman, mana tahu. Adakah kita tahu? Kita tidak tahu. Ha. Oh. Tapi takkan nak pakai Liverpool sentiasa kan? Okay guys, kita jumpa orang bayung tapi kita
Berada di luar saja, tidak berada di dalam. Reservation dah tak dapat pun. Tak usah buat reservation. Tapi kita ni dia orang bagi dah. Depan ni je lepas ni.